Rugi sangat kalau anda cuma bandingkan monthly installment bila refinance rumah. Ramai yang nak jimat bayar faedah pinjaman rumah tapi terlepas pandang benda ni sebab hanya tengok monthly installment. Ada seorang klien Melissa nak batalkan refinance rumah sebab beza bayaran bulanan cuma sedikit saja. Tapi lepas Melissa tunjuk pengiraan ini terus dia tukar fikiran. Sekarang interest dia 4.3%, baki hutang dalam RM380,000 untuk 23 tahun. Bulanan dia bayar dalam 2170. Bila dia buat refinance, bank baru offer 3.55%, tempoh pinjaman 23 tahun. Bulanan bayar 2016. Tapi klien ni cakap, bulanan beza tak banyak. Kos guama pun dah RM12,000. Tak berbaloi lah. Ramai orang buat silap ni. Mereka hanya tengok bayaran bulanan dulu, baru tengok kadar faedah. Walaupun beza installment hanya RM154 sebulan, tapi bila dikira jumlah faedah yang dibayar adalah tinggi. Kalau klien ini stay dengan bank lama, jumlah faedah yang dia bayar sebanyak RM219,000. Kalau klien buat refinance, jumlah faedah yang dia bayar sebanyak RM176,000. Beza dalam RM43,000. RM43,000 tu kalau tolak kos refinance dalam RM12,000 untuk bayar yuran guaman dan juga valuation fees, mungkin balance tinggal RM31,000. Duit RM31,000 ni adalah duit anda. RM31,000 ni juga boleh digunakan untuk beli kereta cash ataupun simpanan untuk pendidikan anak-anak. Sama ada beza RM100 ataupun RM200 dalam installment. Ia tidak mengubah fakta yang klien ini sedang rugi besar kalau kekal dengan 4.3%. Kalau tak tukar bank, RM31,000 ni burn macam tu saja. Bagi dekat bank lama. Kesimpulannya, jika buat refinance, jangan hanya tengok bayaran bulanan, tapi kena tengok berapa banyak duit yang anda boleh jimat sepanjang tempoh pinjaman. Kalau nak Melissa tolong semak kelayakkan refinance rumah anda, boleh message kami. Follow Melissa for more tips.